Jom sambung vlog hari tu. Hari ni day 3, kita orang pergi Fancy Pine. Perjalanan jauh ni. Okey, aku story sikit lah. Cara nak pergi Fancy Pine ni ada banyak cara. Kalau yang paling famous kat sini, naik inilah train warna merah ni. Korang cari je Sun Plaza Station Center. Bangunan semalam yang ada bentuk European tu, itulah dia Sun Plaza. Dalam tu stesen kereta api folklore ni. Kira kalau korang beli tiket dekat Keluk, korang boleh dapat terus tiket tu 3 ride. Ride yang train yang merah ni. Lepas tu cable car kejap lagi dengan train monorail yang naik atas ke puncak tu. Dalam around RM500 macam tu. Untuk 2 dewasa, 1 kanak-kanak, baby free. Kita naik train ni akan nampak view daripada atas ni. View valley ni lah, mountain valley ni. Cantik gila weh. And train ni dikondak oleh ni lah orang ni. Dia buka automatic electric fully tau dia dikondak. Lepas dia keluar daripada train tu, korang akan jumpa tempat macam ni tau. Cantik sebenarnya in real life, tapi sebab kamera ni tak just justice. That's the cable car. Kosong. Cable car sampai salam ni kita orang je. Oh, that is so beautiful. Oh, macam ni nampak ke? Wow, so white. So kita nak minum-minum je dulu. Sebab sejuk gila. Oh, sejuk lah. Inilah Fancy Pine. Oh, tu ke suhu dia? Angin dia kan tak membantu tu. Kabus. Apa benda pun tak nampak. Dia sejuk lah. Sejuk. Kalau saya rekod satu tangan akan masuk dalam je. Okay. Weh. Fancy Pine, I'm here. Jap. Sejuk gila. Kita naik atas sikit tengok. Weh, aku dah sampai sini. Tak paling indah China. Sejuk gila.